Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menggunakan mesin thumbprint ni, kesemua guru ataupun kaki tangan di dalam sekolah perlu merekodkan cap jari ke dalam mesin ni. Okey, caranya pergi ke butang menu. Ini mesin yang dah ada admin. Okey, tekan ni, masuk jari admin. Ini jari admin ya. Kalau ada yang belum admin, dia akan terus masuk ke menu ni. Tak perlu minta jari. Okey, kita terus masuk kepada register. Tekan OK. Lagi sekali register. Register tu. Tekan OK. Pilih guru. Pilih nama guru. Saya ambil contoh sini. Saya ambil guru 3. Tekan OK. Dekat nombor 4 ni ada finger. Finger ni belum di set lagi. Jari ni kena set dulu. Tekan OK. Dia akan minta jari. Jari yang dah digunakan tak boleh dah. Jari saya dah pernah guna. Jari ni je belum guna lagi ni. Sebagai contoh. Okey. 3 kali tekan. Dia akan dapat satu jari. Kalau kita nak masukkan jari lagi, jari yang lain, tekan OK. Letak dekat situ kat finger, tekan OK sekali. Letak jari lain pula. 1 2 3. Dan masuk dapat 2 jari. Ikutlah boleh 10 jari. Okey, selepas kita rekod jari, kalau nak lantik guru 3 ni sebagai admin, kita kena letak kat sini. Dekat nombor 6 ni, authority, kita letak, tekan OK. Tekan bawah, dia akan jadi admin. Dan tekan OK lagi sekali. Dan jadi admin. Siap. Satu guru. Back balik. Kalau nak datang sekolah, semua guru-guru dah setting. Contohnya, semua guru dah direkodkan cap jari masing-masing. Bila datang sekolah, just letak jari je. Thank you. Dia datang sekolah dah. Dia dah boleh mula bertugas. Kalau balik pun, letak je. Ni verify lah sebab kita punch tu jarak masa yang dekat, dia verify yang tadi. Jadi dia akan kira kita in yang tadi. Yang kedua ni dia tak kira. Okey, itu saja untuk kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.